Hari ini, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu berkenaan dengan ancaman komunis dan juga pengisytiharan darurat. Okey. Jadi dalam bab 6 ni akan ada 6 subtopik iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita, ancaman komunis di negara kita dan juga usaha menangani ancaman komunis. Dan yang terakhir adalah kesan zaman darurat terhadap negara kita. Dan untuk video ni, cikgu hanya akan fokuskan kepada 6.1 dan juga 6.2 iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Maksudnya apa? Maksudnya 6.1 ni cikgu keterangkan macam mana pengaruh komunis ni boleh masuk dalam negara kita. Dan yang kedua, apakah ancaman yang telah pun dilakukan oleh ahli-ahli komunis ni ataupun disebut juga sebagai gerakan kiri di negara kita. Okey. Jadi, pertama sekali sebelum kita nak lagi dalam, kita kena tahu dulu konsep komunisme tu apa? Komunisme ni apa? Ia diasaskan oleh Karl Marx Friedrich. Dia diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich, iaitu Karl Marx ni Perancis tak silap cikgu, tapi diorang dua lah yang mengasaskan komunisme ni. Dan penyebaran fahaman komunisme ni mereka sebarkan melalui buku. Zaman dulu akhbar, buku, media masa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan ideologi ataupun apa-apa pengaruh sekali. Kalau kat sini berkenaan dengan konsep komunisme lah. Tapi kalau dekat Malaysia, kita ada juga macam gunakan akhbar untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Macam tu. Okey, istilah komunisme ni adalah fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey, cikgu bagi contoh lah. Korang dah ada rumah. Nama dia Ali. Ali ni dah ada sebuah rumah. Dia lah. Mula-mula rumah tu tanah kan. Mula-mula dia beli tanah. Dan juga dia usahakan tanah tu sendiri. Dan lepas dia dapat keuntungan daripada tanah tu, dia bina rumah atas tanah tersebut. Lepas dia dah bina rumah, lepas dah 10 tahun, tiba-tiba ahli komunis ni datang dan cakap yang rumah ni adalah milik negara, bukannya milik dia. That's why lah, pengaruh komunis ni dianggap negatif oleh dalam buku teks ni lah. Okey. Seterusnya, kemasukan pengaruh komunisme di negara kita ni ada 3 cara mereka masuk, iaitu pertama sekali pengaruh komunis dari China, yang kedua pengaruh komunis dari dari Indonesia, pertama sekali China, yang kedua Indonesia, dan yang terakhir adalah penubuhan Parti Komunis Malaya ataupun disebut sebagai PKM. Okey, seterusnya. Macam mana daripada China ni boleh masuk? Pengaruh komunis dari China ni adalah melalui cawangan Parti Kuomintang ataupun KMT setiap bandar. Pertubuhan main school bergerak dalam orang Hailim bawah Parti Komunis China iaitu PKC. Seterusnya berlaku perpecahan antara KMT dan juga PKC. Kuomintang dan juga Parti Komunis China ni berpecah. Dan ini telah menyebabkan Kuomintang di Moskow arahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang iaitu PKN, namun ianya gagal. Jadi arahan baru adalah tubuhkan Parti Komunis Malaya PKM di Tanah Melayu. Okey, seterusnya. So dia dari pengaruh komunis dari China ni ada 3 parti yang korang kena hafal. Pertama sekali Parti Kuomintang, yang kedua Parti Komunis China, dan yang ketiga adalah Parti Komunis Nanyang. Okey, seterusnya. Pengaruh komunis dari Indonesia pula, pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Melaka menyebarkan komunis di seberang Perai, Perak Utara dan juga Kedah. So, pemimpin komunis kat Indonesia ni, contohnya macam Tan Melaka ni, dia sebarkan komunis dekat 3 kawasan ni. 1, 2, 3. Dekat bahagian-bahagian utara lah ni. Jadi, PKI ataupun Parti Komunis Indonesia ni gagal menguasai Pulau Jawa, menyebabkan PKI ni membuka cawangan di Tanah Melayu. Bila dah gagal nak kuasai Pulau Jawa, barulah diorang nak buka cawangan kat Tanah Melayu. Namun tiada sambutan daripada orang Melayu kerana PKI ni menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Okey, seterusnya. Penubuhan dan yang terakhir adalah penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada tahun 1930, PKM ditubuhkan di Kuala Pilah dan bergerak melalui Kesatuan Sekerja dan juga Sekolah Cina. Tahun 1930, PKM telah pun ditubuhkan di Kuala Pilah.
Okey, zaman Jepun, PKM ni bekerjasama dengan British untuk perangi Jepun dan membentuk MPAJ ataupun disebut sebagai Malaysian People Anti-Japanese Army ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai Bintang 3. Macam yang cikgu pernah ceritakan dulu, PKM untuk halau Jepun, PKM ni bekerjasama dengan British lah. Seterusnya, lepas Jepun tu kalah dan telah pun diusir keluar daripada tanah Melayu, PKM pula ambil alih kuasa dan telah membuat kacau sebab waktu tu tiada pemimpin dan menyusup masuk ke Satuan Sekerja. Ancaman ekonomi dan keselamatan menyebabkan British untuk meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948 iaitu menyekat komunis dan juga mengharamkan PKM. Okey, seterusnya. Okey, untuk 6.1 dah siap dah. Kita kena hafal 3 benda. Pengaruh komunis dari China, pengaruh komunis dari Indonesia dan juga penubuhan Parti Komunis Malaya. Okey, jadi kita akan masuk pula 6.2 iaitu ancaman komunis di negara kita. Apa yang telah dilakukan oleh parti-parti komunis ni sampai menyebabkan mereka ni perlu diharamkan dan juga diisytiharkan darurat. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali adalah gerakan komunis ni kita kena tahu. Dia dalam negara kita jika ataupun melibatkan luar negara. Dekat atas tadi pun cikgu dah terangkan dah yang bahawa komunis ni diasaskan di China. Jadi sudah teranglah yang bahawa gerakan komunis ni merupakan satu gerakan antarabangsa. Mereka menganjurkan persidangan di Calcutta, India dan menggesa perhebatan perjuangan menentang kuasa imperialis iaitu kuasa barat. PKM melancarkan serangan bersenjata dan menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Okey, perisytiharan darurat. Tindakan komunis yang membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Sipok, Perak telah menyebabkan pihak British untuk mengisytiharkan darurat. Pada 17 Jun 1948, Sir Edward Gent mengisytiharkan undang-undang darurat di Perak dan juga Johor. Pada 18 Jun 1948 pula, undang-undang darurat diperluaskan ke seluruh tanah Melayu. Dan ada 4 tindakan yang dilakukan oleh komunis. Yang pertama adalah melumpuhkan ekonomi. Mereka melakukan serangan terhadap ladang getah dan juga 80 lombong biji timah. Merosakkan pokok getah, rumah asap, kilang estet rumah kongsi, kedai dan sekolah serta bunuh pekerja. Yang kedua, mereka merosakkan infrastruktur. Infrastruktur ni maksudnya kemudahan asas yang telah pun sedia ada di tanah Melayu dan ataupun kemudahan asas yang diberi ataupun macam mana dia cakap, di-upgrade lah oleh pihak British ni kan. Iaitu mensabotaj kemudahan asas seperti pengangkutan dan juga perhubungan. Mengebom, rosak dan juga alihkan landasan kereta api, membakar kenderaan, merosakkan kemudahan telefon dan juga telegraf, menyerang pekerja awam yang baiki jalan raya dan juga pas sampai. Yang ketiga, mengancam keselamatan rakyat. Mereka mengugut, mensabotaj, melakukan kekejaman, mencolik, merampas dan juga membakar harta benda serta membunuh penduduk. Dan yang terakhir adalah mengancam pasukan, iaitu Parti Komunis Malaya menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis, bertujuan untuk menunjukkan ketidakupayaan kerajaan melindungi keselamatan rakyat. Jadi, itulah antara tindakan yang dilakukan oleh pihak komunis ni. Ada 4, pertama sekali ekonomi, yang kedua infrastruktur, ketiga keselamatan rakyat dan keempat adalah mengancam pasukan. Jadi itu sahaja untuk kelas kita untuk hari ini. Cikgu akan bagi kuis dan juga kita akan jumpa dalam kelas seterusnya iaitu pada hari Khamis ya. Okey.